Korang tahu tak, korang dah ketinggalan zaman kalau korang masih lagi dengar lagu menggunakan wireless earbud. Sebab zaman sekarang ni, kita dah boleh dengar lagu menggunakan sunglasses macam ni. Cermin mata ni dipanggil Smart Audio Sunglasses. So, selepas ni, tak ada dah benda-benda fancy dekat telinga kita. Just pakai benda ni je dan kita boleh dengar apa-apa saja lagu yang kita nak. Dan speaker dia agak kuat tau. Korang bayangkan, saya onkan video macam ni. Okay, korang dengar, ini adalah full volume yang saya akan play daripada sini. So, kalau kita play, korang akan dengar sampai ke mic sini ni. So, agak kuat lah guys. Dan dia bukan je ada speaker, dia ada mic sekali. So, korang boleh bercakap telefon menggunakan korang punya sunglasses je. So guys, teknologi daripada China ni macam-macam. Kalau tengok dekat sini, dia block UVA dan juga UVB ray. Dan benda ni pun kita boleh charge menggunakan micro USB. Benda ni pun boleh tolong korang ambil foto. So, kalau korang dah set korang punya smartphone atas tripod, kemudian korang tekan je butang ada kat sini, dia boleh tolong tangkapkan gambar untuk korang. Dan kalau korang nak voice assistant, korang tekan je butang kat sini juga, korang boleh dapatkan voice assistant terus ke smartphone korang.